Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Muhammad Muzaffar Zafran bin Muhammad Sabri nama diberi. Berusia 11 tahun, saya anak didik Sekolah Kebangsaan Agama Datuk Haji Abdul Kadir Hassan, Jalan Sultan Tengah, Petrajaya 93050, Kuching, Sarawak. Dari kelas 5 Sayyidatina Fatimah. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku. Pada hari ini, saya ingin berkongsi cerita sebuah buku yang bertajuk Sirah Nabi Hud, Syukur Jangan Kufur. Buku ini ditulis oleh Sazwani binti Wahab berasal dari Machang, Kelantan. Buku ini mengandungi 59 muka surat dan mempunyai 7 bab. Kisah ini bermula daripada satu kabilah kaum Nabi Nuh yang terselamat dalam peristiwa banjir besar dan berpindah ke semenanjung tanah Arab yang bernama Al-Ahqaf. Pada asalnya mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka ingkar kepada perintah Allah. Pelbagai nikmat Allah yang telah diberikan kepada kaum Ad, antaranya tubuh badan yang kuat, harta benda dan kekayaan yang melimpah ruah. Nikmat dan kelebihan yang dikurniakan kepada kaum Ad sangat besar dan tidak ada kaum lain yang setanding mereka pada zaman itu. Setelah diberi bermacam nikmat dan kelebihan, kaum Ad pula lalai dan lupa akan perintah Allah. Bermulalah sifat angkuh hingga akan berani mencabar kekuasaan Allah. Allah telah melantik Nabi Hud sebagai utusannya dan memerintahkan baginda agar berdakwah kepada kaum Ad. Namun hanya sedikit sahaja yang menerima dakwah Nabi Hud. Kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud. Lalu Nabi Hud pun berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian mereka dilanda angin ribut yang sangat dahsyat selama 8 hari berturut-turut. Akibat angin ribut yang kencang itu telah memusnahkan keseluruhan negeri. Negeri mereka menjadi padang jarak, padang terkukur. Maka matilah kaum Ad dalam keadaan dimukai Allah. Yang tinggal hanyalah Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman dan berpindah ke tempat lain untuk meneruskan hidup dalam keamanan dan ketaatan kepada Allah. Begitulah pengakhiran orang beriman kepada Allah. Mereka terselamat daripada azab. Kesimpulannya, segala nikmat itu adalah milik Allah. Sebagai hambanya, kita hendaklah sentiasa menzahirkan rasa syukur melalui hati, lisan dan amal ibadah. Dengan bersyukur setiap kejayaan itu dicapai dengan pertolongan Allah. Marilah kita mengambil pengajaran daripada kisah kaum Ad yang hebat dan kaya namun ingkar terhadap Allah. Itulah sifat mereka yang kufur. Sekian, terima kasih.